Assalamualaikum guys, selamat pagi, apa khabar semua, selamat berhujung minggu. Masih lagi dalam cuti sekolah 2025, di mana anak anda, pastikan anak anda bersama dengan anda selalu. Dan hari ini saya tetap akan menyerahkan kereta Honda City V-Spec milik Cik Johari. Pada asalnya dia memilih warna merah, tapi oleh kerana warna merah telah dirembat oleh orang lain, jadi dapatlah color orange untuk dia. Sebab Cik Johari tidak mengeluarkan satu sen pun untuk membeli kereta ini. Nanti kita tanya dia, betul ke? Dan sebab pasal apa? Rebate Honda dah boleh cover deposit, kan? So, apa lagi guys? Kereta kita dah siapkan dan tunggu masa. Cik Johari tak sabar. Dia tanya saya, sempat ke sebelum tahun baru? Sempat ke? Alhamdulillah sempat. Kita masih berbaki 5 hari lagi untuk tahun baru. Baik, kereta kita dah siapkan semua. Alhamdulillah. Untuk 12,000 lebih kurang. Bayar deposit hanya daripada rebate. Dan lepas tu dapat lagi komisen saya milik anda. Apa lagi? Honda, Toyota, Azmi boleh layan. Honda, Toyota, Pro 2. Apa lagi? Beyond, Jeko. Apa saja komisen saya milik anda. Kita layan penyerahan kereta dia. Azmi, alright. Assalamualaikum guys. Hai, selamat pagi semua. Alhamdulillah di hujung minggu kita nak serahkan kereta sebiji lagi kepada ni dia, Cik Johari. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat So, Cik Johari, teruja nak ambil kereta baru sebelum tahun baru Itulah gayanya. Itulah gayanya. Sebelum hari ni 28, 29, 30, 31. Tahun pagi. Cik Johari kata, boleh tak dapatkan kereta sebelum tahun baru? So, kita dapatkan kereta. Tapi saya minta maaf, macam saya cakap awal tadi, saya kata Cik Johari minta color merah, yang tinggal stok color orange. Cik Johari redha? Okey, smart juga. Smart juga katanya. So, senang tak berurusan dengan Azmi ni, Cik Johari? Okey, alhamdulillah saya mudah berurusan dengan Cik Azmi. Alhamdulillah. Dan Cik Azmi pun bantu uruskan daripada A to Z. A to Z. Okey. Kemudian tentang tagline komisen milik saya tu memang bukan nombor kosong lah, betul lah. Betul lah. Customer dapat balik. Customer pulangan tu sebenarnya. Pulangan tu dapat lagi. Yang paling penting, Cik Johari, betul ke rebate ni langsung tak payah keluar duit nak beli kereta ni? Alhamdulillah lah, saya langsung tak keluar duit. Langsung tak keluar duit nak beli kereta ni. So, jalan dengan loan saja. So, komisen pun saya tak payah tanya, dia cakap dah dapat. So, saya serahkan kunci kepada Cik Johari. Isterinya pemalu. Jadi saya serahkan, lepas ni nak pergi enjoy dengan isterinya. So, enjoy the new ride, Cik Johari So, komisen saya milik anda 0176223458 Azmi, alright. Terkena lagi komisen saya milik anda. Okey. Jom tengok